Abang tak payah buat demo dekat sini, buat-buat macam membayar. Lama tengok satu-satu. Tak payah berlakon sebab kami dah fikir awal lagi tu. Sebabkan kita nak buka smart shop ni banyak cawangan lagi lepas ni. Tapi sekarang ni adalah kita tengah mencari permasalahan smart shop ni. Sebab bila kita nak buka cawangan untuk kedua, ketiga, kita tak mau dah masalah-masalah ni berlaku. Sebab yang ni, kedai ni, smart shop ni, kita dah buka lebih kurang. So smart shop ni sebabnya dia berjalan secara sendiri. Operasi automatik buka dan tutup. Tetapi jangan terlepas sebab smart shop ni kita akan pantau dekat CCTV 24 jam. Setiap hari kita pantau CCTV. So macam biasa, kita nak masuk, kita tengok dulu dekat CCTV ni. Lebih kurang 6 second, pintu akan buka secara automatik. Ataupun kalau malah nak tunggu, just tekan button ni. So dia buka secara automatik. Jom masuk. Macam mana kami tahu yang mana yang masuk dekat smart shop ni yang buat pembelian tanpa pembayaran? Dia macam ni. Simple je. So kalau macam contoh, dia datang sini, dia tengok harga everything apa semua, dia dah boleh buat beli. Yang ni 40 meter, yang ni 10 liter. Okay. So dia akan buat pembayaran. Bila nak buat pembayaran, so dia akan scan. Betul? Okay, dia akan QR kat sini. Saya tunjukkan macam mana kita nak tahu. The first thing, sebab ada dua cara kita boleh tahu. So dia buat pembayaran. Alright. So contoh saya membayar dekat sini RM1 sahaja. Contoh Alright, bila kita start membayar saja, kita pay saja, maksudnya soundbox ni akan bunyi. Nampak? Soundbox ni akan bunyi. Maksudnya kat situ dia dah dapat dah detect yang dia bayar atau tidak. Bila kita tak dapat dengar soundbox, kita rasa soundbox ni problem ke everything. So jangan risau. Kita akan semak transaksi masuk dalam bank. Adakah transaksi tu valid atau tidak? Kalau dah 1 minit tak ada transaksi masuk dalam account, so dia keluar saja dekat pintu ni, kita dah tahu dah dia datang buat tanpa pembayaran. Abang tak payah buat demo dekat sini, buat macam membayar. Lama tengok satu-satu. Tak payah berlakon sebab kami dah fikir awal lagi tu. So kat sini ada kamera depan, atas, kiri, kanan dan depan. Yang siapa-siapa yang nak masuk dalam kita punya smart shop ni pun dah detect kamera kat depan tu. Sebelum ni, yang mana yang buat pembelian sabun rumah manis tanpa membayar, saya bagi masa dalam 14 hari untuk dia DM saya dan buat pembayaran kembali sebanyak 5 kali ganda sabun yang dia buat pembelian. Andai kata tidak, kita akan buka report and kita akan viralkan muka dia. Saya dah tak sensor dah. Saya akan cari dengan muka dia sekali. Kita akan appear dekat TikTok kita dan kita akan letakkan gambar-gambar dia di kawasan-kawasan Taman Raya ni. InsyaAllah semoga dia dapat satu keinsafan. Yang mana tengok video ni, kita masih lagi jalankan kempen. Yang mana yang buat pembelian sabun kita dekat smart shop ni, pergi appear muka anda atau buat paling tercomel dekat depan kamera. Sebab kita nak cari salah seorang yang paling comel. Tak kisahlah awak suami isteri ke, anak beranak ke, appear saja dekat CCTV tu. Kita akan pilih paling tercomel atau paling terhandsome, paling teraction. Kita akan bagi RM100 pada 28 hari bulan 8 ni. So tengok video ni, tolong sampaikan orang ni, tolong share and repost supaya dapat kepada orang yang ambil tanpa pembayaran tu. Alright, dapat So let's go.